Kemudian CPTD UNICEF akan sekarang dalam KTM ke KL Central untuk program sakti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya harapkan untuk sakti, setiap kali camp sakti ini, para peserta dapat menerima ataupun apa yang telah diberikan, setiap ceramah yang diberikan oleh ceramah kita, supaya setiap misi yang akan dijalankan selepas ini, objektif ini jelas, visi jelas dan dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Itu yang diharapkan balik camp ini, peserta ataupun ahli-ahli lebih bersemangat untuk menjalankan misi yang cukup dan Ramadan di luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz bin Aziz selaku Kepala Program Sakti muncul pada tahun ini. Apa yang diharapkan kepada para peserta agar selepas pada Balai Sakti ini, anda semua akan berani untuk mencabar diri melebihi apa yang anda ada sekarang. Okey. Kemudian keluar daripada zon selesa ke lebih zon yang boleh mencabar diri sendiri. Dan kebaikannya itu anda sendiri yang rasa. Okey. Sakti awesome. Bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah